untuk kita menstabilkan politik dekat Malaysia ni adalah apabila golongan majoriti ni bersatu padu, bukanlah untuk merendahkan ataupun menzalimi bangsa minoriti, tetapi untuk menjadikan satu keadaan yang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam penyatuan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kita kembali dalam satu podcast yang kita pun rasa dah lama dah tak bersiaran ni. Kita sibuk dengan pilihan raya di negeri Johor dan juga di negeri Sembilan. Saya minta maaf banyak-banyak kerana hilang dalam masa sebulan lebih. Tetapi kembali dalam satu segmen yang bernama Jangan Kena Cekup ataupun JKC, bersama kembali pada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini bersama dengan satu sosok ataupun satu orang yang kita tak asing lagi sebenarnya, yang kacak, saya boleh kata, don't want to sound gay but it's the truth. Orang panggil dia sebagai Fatah Amin versi Cina pun ada. Dan tetapi kalau tanya saya, to be honest, he's much better looking lah than Fatah Amin. Kita usik-usik sikit kawan kita. Dipersilakan kawan kita yang bernama Neo Chu Siong. Kalau boleh kita nak kamu perkenalkan sikit diri kamu ni, walaupun dah begitu terkenal, tetapi kita sikit sebanyak nak tahu you punya background. Kalau boleh emphasize sikit lah pasal dulu masa you mula-mula, masa you kecil-kecil dulu, apa yang bawa you minat pada politik. Dan kita serahkan pada Neo Chu Siong. Dipersilakan. Nak perkenalkan diri? Ya, boleh. Okay, baiklah. Nama saya Neo Chu Siong. So, nak cerita pasal latar belakang ni, saya rasa 3 hari tak habis kan. Tapi secara ringkas sajalah. Saya asal dilahirkan di Taiping, pernah membesar. Walaupun dilahirkan dan membesar di Taiping, saya pernah jugalah membesar di Kedah, Pendang beberapa tahun sebelum kembali ke Taiping. Dan kemudian melanjutkan pengajian tinggi di Kedah kembali kan. So kira hidup saya ni sebelum kerja ni kira memang zon utara je lah. So Taiping, Kedah kan. So dia tak panggil Taiping, ada panggil Tepin lah. Tepin lah. Tapi itulah yang selalu kan orang Melayu panggil Tepin kan, kalau lokal lah kan. So saya memang saya lahir membesar di lahir di Hospital Taiping. Sebab itulah kalau kita lihat banyak isu-isu yang melibatkan Hospital Taiping ni, saya antara yang akan muncul. Sebab apa? Sebab situlah tempat kelahiran saya dan saya harap kalau boleh saya nak kembali berbakti lah kan. Tempat kalau tak ada Hospital Taiping mungkin saya pun tak wujud di dunia ni kan. So saya membesar pada sekolah rendah. Saya belajar mendapatkan pendidikan awal saya di sekolah jenis kebangsaan Cina Hualien 3. Kalau orang Perak, orang Taiping tahulah Kampung Jambu. Dan kemudian sekolah menengah saya di Kedah beberapa tahun di sekolah menengah kebangsaan Kubuk Panjang. Kalau orang Pendang ni tahulah. So dan kembali ke Taiping. Belajar di sekolah menengah kebangsaan King Edward. KI lah. KI. So dalam muzium ke apa dah? KI dia dekat jalan main road. Situ jalan museum ke? Dia belah kanan jalan museum. I know because Neo, I was actually brought up there as well. Oh ya ke? Cuma tak pernah jumpa lah Neo in any of the school. Sebab mula kita ingat Neo pergi Joji. Kita baru nak kutuk Joji Poji. Oh ya ke? Tapi kita tak ada. Kita KI. saya KI. Gang. Kita gang. Apa nama, walaupun ramai kawan saya yang belajar di Joji, tapi saya yalah sebab saya sekolah rendah, sekolah Cina kan. And then pergi Kedah dan balik. Saya masuk KI pun sebab saya bermain bola. Kan, saya main bola. So di situ saya, apabila saya balik ke Perak tu, sebabkan saya aktif dalam bola sepak lah. So saya mewakili daerah Larut Matang selama dan kemudian Perak Belia sebelum saya masuk universiti dan bermain bola sepak untuk Perlis.
Oh, Piala okey. Presiden Polis kan. Okey, So Main striker ke apa? tak, saya main goalkeeper lah, Oh ya, badan goalkeeper lah? Okey, so okey. tapi saya memang saya dilatih khas, memang dari kecil saya memang minat goalkeeper. So memang saya mendapatkan latihan dari seorang legenda bola sepak di Taiping, Mark Anthony. Dia ni antara figura yang cukup terkenal lah kalau orang Taiping ni. So dia yang banyak membentuk, membimbing saya. Kalau ikutkan, kalau bukan kerana bola sepak ni, mungkin saya tak tahu apa nak jadi pada saya hari ni kan. Mungkin mak rempit. Tapi saya memang suka motor lah. So waktu muda dulu kan, selalulah kan merempit dan sebagainya. Tapi sebabkan bola sepak ni lah, dia mengubah cara hidup saya, buatkan saya lebih disiplin. Sebab kita dah terlibat dengan bola sepak dan kita lihat sebabkan perlu hadir training. So kita banyak habiskan masa pergi sekolah, pagi sekolah, balik tu rehat, petang training, habis training barulah buat tuition ataupun buat kerja sekolah. So the next day ada sekolah, so kita akan rehat awal. Sebab tu kita tak sempat nak pergi bergaul dengan orang. Dan selepas tu ialah masuk universiti dan kebetulan saya pun bermain bola sepak di Perlis. So apabila saya dapat STPM dan nak mohon universiti tu, saya mohon kat UUM lah. UUM. So pilihan pertama sampai kelima memang saya letak UUM je. Alright. Kan. Dan dekat lah dengan kampung kan? Dekat dengan kampung. Lepas tu sebab saya bermain bola, so saya rasa Kangah, Sintok tu lebih dekat lah kan. So dan saya pula, kebetulan dan dimurahkan rezeki, saya dapat jurusan yang memang minat saya, iaitu pengajian antarabangsa. So saya sambil main bola, belajar dan habis belajar itulah, itu adalah antara masa tu my, orang kata, crossroad lah. Masa tu saya masih main bola, tapi masa tu saya kena fikirlah bola sepak dengan masa depan. Kalau saya dah habis belajar, mana yang lebih orang kata lebih ada jaminan kan. Dan masa universiti pun saya dah terlibat dalam persatuan mahasiswa. So saya adalah wakil pelajar. So banyak pendedahan lah dari segi aspek kepimpinan, aktivis, pelajar. Tetapi selepas tamat pengajian, saya buat keputusan untuk tidak meneruskan kerjaya bola sepak. Pada masa yang sama, saya juga tidak meneruskan, saya juga memilih untuk tidak masuk politik secara langsung. Dan saya memilih untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Sebab itulah saya mengambil keputusan, saya pergi ambil peperiksaan ujian PTD ya. Dan nak dijadikan cerita, saya pula dimurahkan rezeki. So dalam tempoh setahun saya dah dapat tawaran. So saya terus, habis belajar saya terus menyertai perkhidmatan awam dan ditempatkan di Kementerian Luar Negeri lah. Mungkin dia ada kaitan dengan pengajian saya, pengajian antarabangsa, jurusan yang saya ambil ya. So memang pengalaman saya, memang saya tak ada kementerian lain lah. Saya memang duduk satu kementerian selama 13 tahun sebelum saya letak jawatan dan masuk politik pada tahun 2022. So itu sedikit sebersedikit. Dan sekarang ni berkhidmat dengan? Saya sekarang ni ialah selepas saya bertanding dan saya kalah. Tapi sebabkan ditangguhkan kemenangan. Ditangguhkan, okeylah, ditangguhkan kemenangan. Mungkin Tuhan nak uji, betul, nak tengok muhasabah diri, kekuatan, keikhlasan kita. Maka tapi ialah saya sentiasa percaya kepada asalkan kita ikhlas, Tuhan sentiasa akan mempermudahkan urusan kita. Dan saya selepas saya kalah ataupun ditangguhkan kemenangan, saya dah letak jawatan tau. Yelah. Umur lepas 13 tahun. Tapi saya letak jawatan masa tu saya tak sampai umur 40 lagi. So saya hilang lah semua.
Saya punya pencen, saya punya sebab saya ambil skim pencen, saya tak ambil skim KWSP. So syarat dia adalah you kena you hanya boleh layak mendapat pencen kena sekurang-kurangnya 40 tahun ataupun 10 tahun dalam perkhidmatan. Walaupun saya dah lebih 10 tahun dalam perkhidmatan, tetapi umur saya belum lagi 40. So saya hilanglah semua. Belas tahun punya, kalau dalam KWSP tu saya rasa dah beratus ribu lah kan. Tapi tak apa, bagi saya apabila saya tekad nak masuk politik ni, pastinya adalah agenda yang melebihi ataupun lebih penting daripada agenda ataupun kepentingan diri. Ya. So saya dah memilih perjalanan ini. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, dan parti yang saya sertai pula pada ketika itu adalah parti yang boleh kata dalam lowest point lah in the history, di mana MCA pada ketika itu termasuk Barisan Nasional bukanlah parti yang popular. Yalah, ya. betul lah. Pelbagai Kenapa isu. you pilih MCA? Kenapa tak pilih DAP ataupun DAP reject you ke sebab you Tak ada. Saya tak pernah lah terfikir untuk DAP ni? tak pernah, dan memang saya tahulah. Sebab saya sebagai penjawat awam, saya berkhidmat selama 13 tahun. Saya tahulah apa yang saya lalui di peringkat persekutuan. So saya tak ada orang kata kepentingan. Saya tak ada bias. Saya melihat politik dalam angle yang lebih neutral. Saya lebih melihat kepada kepentingan negara. Sebagai seorang penjawat awam, kita sentiasa mendahulukan negara dan rakyat. So apabila saya memilih untuk masuk politik, saya akan memilih berdasarkan parti yang saya yakin dia sesuai dengan prinsip nasionalisme, ataupun dalam konteks cintakan negara. Saya tak boleh lah kata parti politik lain tak cintakan negara, tetapi saya nampak lebih sesuai dengan ideologi kesederhanaan, lebih sentris. Saya nampak itu ada pada Barisan Nasional. Dan saya sendiri, macam yang saya katalah, dalam sepanjang perkhidmatan saya bersama Kerajaan Persekutuan, kita boleh nampak dengan jelas dasar-dasar yang boleh membantu negara, baik untuk rakyat. Tetapi separuh jalan selepas pertukaran kerajaan, ditamatkan, digantikan dengan dasar-dasar baru yang pada masa itu saya belum masuk politik. So saya nampak kesannya mungkin tidak baik untuk rakyat, tidak baik untuk negara. So kita menjadi lebih kritikal terhadap dasar. Kita rasa bimbang, kalau benda ni berterusan, adakah negara kita akan mencapai apa yang kita hasratkan sepanjang sebelum ini kan. Contohnya pada tahun 80-an kita dah melancarkan wawasan 2020. Tapi pada tahun 2020 kita dah terkebelakang. Tak satu, keduanya kita dah tukar kerajaan pula. So dia ada pula hala, dah lah kita belum capai kan, dan dia pula alihkan tiang gol kan. So bila ni kita nak sampai destinasi yang kita perlu capai ni kan. So saya jadi bimbang, apa nak jadi pada negara kita, khususnya generasi yang akan datang, generasi yang lebih muda. Kerana kita dah lalui dah, kita dah nikmati dah pencapaian, kesenangan yang diwarisi oleh pemimpin-pemimpin yang lepas lah, ya. Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan, mereka yang memperjuangkan pembangunan. Saya lahir pada 80-an lah. So kita pada tahun 90-an kita dah menikmati semua kemajuan, pencapaian sehingga diiktiraf Asian Tiger, dan hasil daripada kemajuan dan kekayaan itulah, ya, kita selepas kita habis belajar, kita mendapat peluang pekerjaan yang baik, ya. Tetapi kita lihat dalam konteks sekarang, anak-anak muda kita lebih susah daripada saya dan daripada kamu. Saya sentiasa bertanya, 20 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas, gaji minimum untuk graduate 2008. Selepas 15 tahun
gaji minimum untuk graduate masih 2008. Malah sekarang lagi rendah. Kerana peluang pekerjaan semakin sikit. You nak ke tak nak? Itu je soalan dia. So dia tekan dalam pasaran kerja yang semakin sengit persaingannya. Maka graduan kita berhadapan dengan masalah untuk mendapatkan kerja dengan bayaran ataupun gaji yang setimpal. So kehidupan mereka pastinya jauh lebih susah daripada kita. Belum kira daripada kenaikan kos sara hidup, inflasi lagi. Sepanjang 15 tahun takkan tak ada inflasi. 15 tahun yang lepas kita makan sepinggan mi goreng mungkin harga hanya RM5. Hari ni RM12. Ya, kurang-kurang. So pastinya hidup anak muda sekarang lebih susah daripada kita. Kan? So apa tanggungjawab kita untuk menjaga masa depan ataupun kehidupan generasi akan datang ini? Takkanlah kita nak salahkan orang lain saja. Ya, kerja salahkan orang Kan? lain ni loser. Kalau kita nak salahkan orang yang sebelum kita, tapi tak tepuk dada tanya selera. Kita menikmati apa yang di zaman kita tu. So kalau sekarang perkara ni tak menjadi lebih baik, maknanya kita ada tanggungjawab lah untuk memperbetulkan. So I don't want to take the blame and I don't want to blame. So saya memilih untuk, saya kata kalau macam ni berterusan, saya pun tawarkan diri lah. saya rasa saya nak buat sesuatu yang lebih bermakna lah. Ya, Kan? betul. Sebagai penjawam, saya rasa dah 13 tahun saya berkhidmat. Saya pun banyak mendapat manfaat, pengalaman. Apa gunanya segala manfaat, pengalaman, privileges ini tak diterjemahkan kepada kebaikan untuk orang lain, untuk negara. Saya boleh cakap, saya berkhidmat untuk negara. Hakikatnya, negara saya dalam laluan yang mungkin tidak begitu baik. Yang rakyatnya mungkin barangkali lebih susah. Saya cakap dengan kawan-kawan, saya kata, saya tak sampai hati. Walaupun secara prinsipnya, kalau saya ada di pejawatan saya masa itu, mungkin saya hanya akan terus meningkat, naik dalam perkhidmatan. Saya akan naik pangkat sampai masa, kan. Dah jusah dah kot. Saya mungkin belum, tapi satu hari nanti saya boleh jadi duta. Saya akan dapat segala pangkat, kemudahan. Betul. Tapi hakikatnya apa yang saya buat untuk negara saya? Saya pernah berkhidmat ditempatkan di Venezuela, sebuah negara yang penuh dengan konflik, sebuah negara yang pernah menjadi antara negara termaju di Latin Amerika, sehinggalah runtuh seperti mana yang kita kenal hari ini. Sebuah negara yang kaya dengan sumber alam, sumber bumi, mempunyai minyak simpanan yang tertinggi di dunia, melebihi Arab Saudi. Hari ini lihat apa yang terjadi pada negara dan rakyat dia. Presiden pun kena kidnap. So, kita lihat negara kita boleh runtuh bila-bila masa kalau tidak diurus tadbir dengan baik. So, saya rasa ialah rasuah, salah tadbir urus yang tidak baik dan sebagainya. Ini adalah kelakuan manusia. Bagi saya, kalau ada yang tak betul, kita ada tanggungjawab untuk memperbetulkan. Adakah selalu saya tengok orang akan salahkan Barisan Nasional. Barisan Nasional parti rasuah. Sakau. Bau-bau ni. Sakau. Tapi bagi saya, kita perlu lebih objektif dan lebih matang untuk melihat konteks salah laku, integriti, rasuah, sakau ini. Adakah sakau ini hanya berlaku kepada Barisan Nasional? Adakah dilakukan oleh Barisan Nasional ataupun individu dalam Barisan Nasional? Kalau Barisan Nasional mempunyai individu yang mungkin melakukan kesalahan, maka ambillah tanggungjawab, tindakan terhadap mereka yang curang ataupun mengkhianati amanah. Tetapi nak salahkan sebuah parti yang banyak berbakti kepada rakyat dan negara, saya rasa tidak adil. Sama juga dalam Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. You name me. Walaupun selama 60 tahun Barisan Nasional mentadbir, tetapi kita lihat 60 tahun sehinggalah kita lihat mungkin ada skandal salah laku melibatkan pemimpin UMNO ataupun Barisan Nasional. Tetapi lihatlah bagaimana dalam tempoh masa 5 tahun, 3 tahun, Lagi banyak.
apabila parti lain berkuasa. Hmm. Bukan main sakan ada kes-kes yang melibatkan pemimpin mereka. So adakah kita nak katakan PH rasuah, PH sakau ataupun PN sakau? Saya rasa tidak adil. Kalau bagi saya lah, orang yang berpelajaran, orang yang boleh melihat dan menilai sesuatu perkara dengan lebih objektif, saya rasa tidak adil. Maka kalau saya percaya dengan ideologi Barisan Nasional, maka saya ada tanggungjawab untuk masuk ke Barisan Nasional untuk memperbetulkan perkara yang tidak betul. Apabila kita masuk, orang nak kaitkan kita rasuah, saya tak boleh nak defend lah. Kan? So you ambil pendekatan kalau ada mana-mana pemimpin UMNO ke, MCA ke, MIC ke, BN lah senang cerita yang terlibat dengan skandal, biar dia tanggungjawab sendiri. Dan kita tak akan pertahankan. Itu yang sebaiknya dan itu yang seadil-adilnya. Sebab saya tak tahu. Kalau ada seseorang tu mencuri pun, dia tak akan beritahu saya. Biarlah court proses perundangan itu mengambil tempat yang sewajarnya. Saya bukan pendakwa raya, saya bukan pegawai penyiasat, mana saya nak tahu? Siapalah saya nak menghakimi seseorang, kan? Tetapi hari ini contohnya, kalaulah didapati ada sesiapa di kalangan pemimpin Barisan Nasional yang berlaku salah, ya, melakukan kesalahan, kelakuan curang terhadap amanah tanggungjawabnya semasa memegang jawatan, maka ambillah tindakan yang sewajarnya. Ya, saya tak boleh nak mempertahankan kesilapan pemimpin kita. Sebab apa? We are here for the nation, kan? Tetapi be objektif yang selalu saya katakan dan be fair lah. Janganlah ada selective prosecution, kan? Jangan menganiayai ataupun kalau you sokong, you terlepas. Kalau you tak sokong, saya akan panjangkan kes ini. Saya rasa itu tidak adil lah apa yang kita lihat sekarang. So, dalam konteks you tanya I kenapa Barisan Nasional, saya rasa Barisan Nasional adalah sebuah parti yang terbukti boleh membawa kestabilan dalam agenda nasional. Dalam Barisan Nasional itu ada parti UMNO, MCA, MIC yang mewakili kaum masing-masing, yang mempertahankan kaum masing-masing dalam konteks nasionalisme. Ya, kita bukannya bersifat sebuah parti yang kononnya kita parti yang berbagai kaum, tapi hakikatnya kita hanya mewakili suara sesetengah kaum, kan? Yang tidak mewakili semua pun sebenarnya. So bagi saya rasa lebih realistik sebagai seorang anak Malaysia keturunan Cina, Tionghoa, saya memilih untuk membantu MCA untuk membuat perubahan, ya, secara internal, secara dalam. Apa yang perlu, orang kata MCA ni tak ada perubahan, orang kata MCA ni parti yang dah lama, tak ada bakat muda dan sebagainya. Tak apa, saya ambil tanggungjawab ni. Saya menawarkan diri untuk membantu sekiranya saya diterima lah. Dan saya bersyukur kerana Presiden Datuk Seri Wee Ka Siong menerima saya dengan tangan yang terbuka, menyambut saya dengan baik. Maka saya kata dengan beliau, saya akan bantu agenda pembaharuan ini sebelum PRU ke 15, ya, masa tu. So saya kata kalau anda mempercayai saya sanggup. Saya kata saya dah pergi banyak negara, saya dah lihat bagaimana pentingnya sebuah pentadbiran yang baik untuk memastikan negara di landasan yang betul supaya rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kebaikan itu. Kerana urus takbir ini memang akan beri kesan yang besar. Pada tahun 2022, apabila saya bercakap pasal ini, mungkin ramai yang tak faham. Sebab dalam sejarah kita hanya mengecapi pembangunan dan kemajuan. Selama 60 lebih tahun ni, kita tidak pernah terkebelakang. Sehingga sekarang baru rakyat rasa, oh, kenapa susah sekarang? Maknanya apa? Kita dah ke belakang. Yelah, ke belakang lah. Kan? Sedar tak sedar, sebenarnya kita dah ke belakang. Tetapi tak apalah, apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dan bagi saya sentiasa menyatakan, jangan salahkan rakyat. Kerana ini adalah satu proses demokrasi. Negara kita bukanlah sebuah negara yang
yang matang lagi. Dalam usia kita hanyalah nak masuk 70. Tahun ni baru nak masuk 69 tahun. Sebuah negara yang usianya baru nak masuk 69, bayangkan masa itu mungkin baru 65 tahun. Maka pastinya kita ni belum mencapai satu kitaran lagi dalam orang kata pembentukan sebuah negara bangsa berbanding dengan negara-negara yang lebih jauh lebih lama ya tertubuh. So bagi saya ini adalah satu proses di mana kita mencapai kemerdekaan, kemajuan dan sampai ke puncak kita akan turun ya. Dan ini adalah bagi saya satu proses yang kita perlu menerima dengan tangan terbuka, muhasabah diri, dan yang paling penting adalah apa yang kita nak perlu lakukan selepas ini. Baik, Barisan Nasional dah lama kita mentadbir. Rakyat nak beri peluang kepada orang lain untuk mencuba. Barangkali kalau boleh dapat sebuah kerajaan lebih baik, malah lebih baiklah, lebih baik untuk semua, kan? Tapi hakikatnya kita lihat hari ini semua rakyat pastinya penonton akan setuju dengan saya bahawa keadaan kita semakin kritikal, semakin tidak baik berbanding dengan dahulu. Kehidupan kita semakin tercabar ataupun semakin rasa tidak sebegitu senang berbanding dahulunya. Ya, katalah apa pun, berbilion-bilion punya pelaburan dan sebagainya, hakikatnya rakyat tak merasai dan tak dapat menikmati limpahan ataupun manfaat daripada segala data yang kerajaan nak umumkan itu. So, saya rasa kita ada tanggungjawab. Khususnya pemimpin-pemimpin muda yang pertengahan, saya rasa kita ada tanggungjawab untuk bantu mengembalikan pentadbiran yang baik supaya riset tu boleh dibuat semula dan kita boleh merancang semula untuk fasa pembangunan yang seterusnya. Kita dah lalui try and error. Tapi kita tak boleh terus membuat error. Betul lah. Kerana yang nak tanggung ni bukan kita dah. Kita ni dah separuh usia dah. Yelah, anak cucu kita lah. Anak cucu kita. So, kita ada tanggungjawab. Betul. Dan saya berharap saya akan menjadi salah seorang yang boleh menentukan masa depan yang lebih baik. Be part of history lah. Be part of history be lah. part of the history, be part of the nation building process. Apa yang dilalui, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu, itu sudah tercatat dalam sejarah. Ya, mereka dah melakukan yang sebaik mungkin untuk negara kita. Dan in between kita ada salah silap kurangnya, tak apa. Tetapi sejarah sekarang pula yang akan dinilai oleh generasi yang akan datang ini. Apa yang kita buat sekarang ni, baik buruk kita sekarang ni akan dinilai dan dibuktikan di masa hadapan. Maka saya rasa saya ada tanggungjawab untuk memastikan bahawa kita dalam laluan yang betul. Rakyat kita tidak terus terkebelakang, dan yang paling penting sekali adalah kemajuan ini dapat dirasai oleh anak cucu kita. So mungkin perjuangannya itu beza dengan yang dahulunya 60 tahun yang lepas nak melawan penjajah dan sebagainya. Hari ini cabaran kita jauh lebih kompleks. Penjajahan ini bukan berlaku secara fizikal saja sekarang. Penjajahan ekonomi, penjajahan minda, ini semuanya perlu ditandatangani oleh pemimpin kita. Kalau kamu jadi seorang pemimpin, kamu kena fikirkan banyak aspek. So, ini kita tak boleh terlalu simplistik menyatakan, kalau kamu tak suka dia undi saya, tak suka saya undi dia. No. Dia tak semudah itu lagi. Hari ini kita perlu fikirkan satu konteks yang lebih kompleks, bukan sahaja untuk negara kita dalam konteks nasionalistik di kalangan negara kita saja, tetapi juga di peringkat serantau, di peringkat antarbangsanya. Cabaran kita melangkaui sempadan negara bernama Malaysia. Ya, di luar sempadan kita ada konflik serantau, kita ada konflik antarabangsa, geopolitik.
So perkara ni yang akan menentukan keadaan dan orang kata sustainability of our country. Kalau konflik berlaku, contoh di negara jiran, kesannya akan dirasai kita. Baik di Myanmar ke, di Thailand ke, di Indonesia ke, kesannya kita akan terasa juga. Hari ni kalau kita lihat krisis di Asia Barat antara Iran dengan Israel pun, kita dah terasa. Apatah lagi kalau di rantau Asia Tenggara, di Laut Cina Selatan contohnya. So pemimpin kita tak boleh nak fikir just okay, kita memperjuangkan hak orang Melayu, hak orang Cina, hak India. No. Dia kena tengok pada ruang lingkup yang lebih besar. Lebih besar. Sebab tu saya selalu katakan, rakyat kena bersatu. Tak kira lah, kalau orang Melayu nak bersatu, bersatulah orang Melayu. Orang Cina nak bersatu, bersatulah. Tapi dalam konteks negara kita ni, kita semua kena bersatu. Sebelum kita nak menghadapi ancaman daripada luar ni, kita lupa tau. Kita lupa bahawa kita duduk terlalu rapat ni kan. Kamu kentut, saya boleh bau kan. Busuknya kau, kotornya kau. Tapi kita jadi benci walaupun kita duduk satu rumah. Tapi kita lupa ancaman luar. Ancaman luar ni bukan ancaman fizikal saja. Kan? Ancaman alam sekitarnya macam mana? Kan? So, daripada kita rasa kita baik, kita bagus, kita hebat, kenapalah tidak kita, rakyat Malaysia ni, hidup secara bersama. Orang Melayu ada kelebihan orang Melayu. Orang Cina ada kelebihan orang Cina. Orang India ada kelebihan orang India. Sabah Sarawak pun sama. Kenapa tidak kita meraihkan perbezaan ini dalam konteks sebuah negara bangsa dan saling membantu untuk membangunkan negara kita. Daripada kita nak berkelahi apa yang sumbangan kamu, apa sumbangan saya, lebih baik kita sama-sama, orang kata, bantulah negara. Dia macam ni Nio, bila kita sebut pasal penyatuan rakyat Malaysia, saya melihat satu formula dah lama dah. Kalau nak cerita pasal zaman Tepin dulu pun, saya pernah duduk dengan Pak Lang saya. Kita duduk bercuti dengan dia sebab kita ada PMR time tu. Sekarang dah tak ada PMR. Kita pergi belajar agama dengan dia. Dia orang PAS. Saya secara tak langsung menyokong UMNO sejak belasan tahun lah sebab ayahanda saya ni. Dan saya terbit dalam hati saya ni, saya tanya pada Pak Lang saya tu. Saya kata, Pak Lang sokong PAS. Saya tak cakap lah saya sokong UMNO. Tapi kita UMNO ni pun orang Melayu juga, orang Islam juga. Saya baru umur 15 tahun tau. Tapi saya nampak formula untuk kita menstabilkan politik dekat Malaysia ni adalah apabila golongan majoriti ni bersatu padu, bukanlah untuk merendahkan ataupun menzalimi bangsa minoriti, tetapi untuk menjadikan satu keadaan yang stabil. Betul. Supaya kita kuat. So baru-baru ni kita dah nampak banyak gerak kerja penyatuan yang dilakukan antara UMNO dengan PAS dalam siri pilihan raya, walaupun tak secara formal dekat negeri Johor, tetapi dekat negeri Sembilan itu memang betul-betul formal lah. Sebab memang bertanding dengan pembahagian kerusi dan tidak ada penindahan kerusi. Cuma kita nak tahu jugalah pada pandangan Nio, adakah penyatuan Melayu ni dialu-alukan oleh MCA ataupun kenyataan peribadi kamu? Apa yang kamu nampak? Adakah ini bagus? Saya dah cakap banyak kali dah. Pandangan peribadi saya adalah saya menyokong. Saya menyokong kalau orang Melayu itu, orang kata, bersatulah kan. Takkanlah saya nak menyokong orang berpecah belah kan. Tapi hakikatnya apa yang Azrul sebutkan tadi, realistiknya orang Melayu adalah kaum majoriti di negara kita. Bagaimana kita nak maju kalau kaum majoriti di negara ini berpecah belah? Tak mungkin. Saya pernah duduk di Venezuela. Saya pernah nampak negara itu jatuh. Venezuela ni tak macam negara kita tau. Dia hanya ada satu bangsa je. Dia tak ada bumi, tak bumi ke. Dia Cina, India, Melayu apa. Tak ada. Dia bangsa Venezuela. Bayangkan, bangsa Venezuela yang ada satu bangsa pun boleh berpecah belah. Apatah lagi kita negara yang majmuk. Kita tak perlu nak mempertikaikan sejarah. Bagaimana kita bersetuju nak menubuhkan negara dengan mengamalkan prinsip unity in diversity. Ada orang tanya, kenapa tak macam Thailand? Kenapa tak macam Indonesia? Mereka mengamalkan asimilasi. Saya rasa kita tak perlu nak mempertikaikan kebijaksanaan pemimpin kita yang terdahulu.
yang sama-sama nak mencapai kemerdekaan dan setuju dengan prinsip unity in diversity. Kita sama-sama menerima, tapi saya nak tekankan di sini, kita ada kontrak sosial. Penerimaan bukan Melayu terhadap prinsip yang telah dipersetujui masa itu. Contohnya, hak keistimewaan orang Melayu, agama Islam, bahasa dan sebagainya. Ini saya rasa dalam sejarah Malaysia dah diajar. Tak perlu saya nak mengajar. Kan? Sama juga dalam konteks bukan orang Melayu, di mana kita diberi hak kerakyatan, tak perlu dipersoalkan lagi kerakyatan, kesetiaan orang bukan Melayu terhadap Malaysia. Kebebasan kita mengamalkan agama kita, kebebasan kita mendapatkan pendidikan kita, kebebasan kita mempertahankan kebudayaan kita, itu semua dah diterima. Ya, sebagaimana ia tidak melangkaui batasan yang kita persetujui itu. Itu adalah prinsip yang kita terima pakai daripada sebelum merdeka lagi. Sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. Yang British sendiri pun tak percaya kita boleh bersama. Tapi hari ini, dalam konteks yang kita lihat selepas hampir 70 tahun kita merdeka, sebelum ini Malaysia aman damai. Walaupun masa itu ada UMNO, ada PAS, ya. In between, kita lihat resepi kemajuan kita adalah apabila semua orang bersatu, khususnya di 70-an, 80-an, ya, di mana semua rakyat, khususnya orang Melayu bersatu, memikirkan agenda pembangunan. Kita belajar daripada insiden 13 Mei 1969. Lepas itu, Tun Razak telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi baru, dasar pendidikan baru untuk memperbaiki keadaan. Dan kita lihat apabila rakyat mula bersatu dalam tempoh 20 tahun, kita mula merasai dan menikmati pencapaian, kemajuan pada 80-an dan awal 90-an. Bagaimana Malaysia bangkit menjadi negara contoh di rantau Asia. Bukan Asia Tenggara, Asia. Dan sehinggalah kita lalai, kita dah menikmati kemajuan, kita mulalah nak cari gaduh pula. Oi, dah semua dah ni kan, biasalah macam dalam konteks kehidupan biasa kita ni, apabila keluarga dah kaya, mulalah adik-beradik nak berebut harta ni. Kan? Mulalah aku layak dapat ni, kau tak layak, ni tak layak. Inilah puncanya. Maka adalah pihak yang Cucuk. Tukang cucuk tu siapa? Tukang cucuk tu siapa? Tepuk dada tanya selera lah. Tapi kalau kau tak berpecah, mana mungkin tukang cucuk tu boleh masuk? Kan? So, prinsip dia sebegitu. Dan tanggungjawab saya pula apa? Tanggungjawab saya untuk negara saya adalah nak bagi peringatan kepada kawan-kawan ni supaya, korang yang gaduh ni dapat apa? Kau tak nampak ke yang tukang cucuk ni dah masuk rumah kau? Yang adik-beradik bergaduh, lala semua duk berebut nak jual kat tukang cucuk ni. Tukang cucuk ni duk harap korang ni gaduh. Kenapa? Apabila kamu gaduh, kan, macam konteks rumah lah. Adik-beradik dapat harta tanah ni. Apalah, 5 orang nak duduk satu tanah susah. Jual je lah. Harta pusaka ni. Jual dapat duit masing-masing. Kan? So, tukang cucuk ni nak apa? Nak tanah kamu lah. Kan? Dia nak tanah kamu. Kamu tak jual, dia tak dapat. Nak bagi kamu jual, buat kamu pecah. Pecah, maka jual lah dia. Dapatlah kat dia. Jual pula murah pula. Jual murah. Dia pergi kat kau, dia kata, macam ni tak boleh ni. Kau abang long, kau patut dapat ni kan. Dengarnya angah kau ni, dia pergi cari ejen lain ni. Dia nak jual juga ni. Dia pergi kat angah, abang long kau tahu. Abang long kau cari aku. Kan? Dia kata dia nak jual, dia sebagai abang long, dia akan pergilah. Yang penting agenda dia. Dia nak dapatkan tanah itu. Kan? So, kita sebagai orang kata tak ada kepentingan pun, tanah tu bukan tanah saya, tapi saya rasa kesian lah pula tengok keluarga ni asal dia bergaduh ni. Mungkin dalam konteks lebih besar, saya pun dalam kompleks itu. Kan? Kalau kau orang bergaduh, jual, tak kisahlah kau jual, bukan tanah aku, kan? Kalau ada owner baru beli pun, kau jual kat siapa pun lah, kan? Dia ambil alih, saya tetap menyewa kat situ juga. Kan?
Saya mungkin boleh hidup kat situ lagi. Tapi korang, kan? So, saya rasa rugi. Sepatutnya tanah ni boleh dibangunkan. Kan? Ditinggalkan kepada anak-anak empunya tanah. Supaya usaha agenda pembangunan tu boleh diteruskan. Tanah seluas itu je. Tak boleh lebih besar. Tapi kalau you boleh bina satu kompleks. Kompleks tu dimajukan. Boleh disewakan kepada orang lain. Boleh menjadi sebuah pusat komersial. Tidakkah manfaat itu dapat dinikmati oleh semua adik-beradik? Malah siapa yang sewa di situ pun akan dapat manfaat. Tapi Neo rasa apakah harapan yang telah diberikan oleh parti DAP ni kepada orang Cina hingga menyebabkan mereka ini terbuai dengan mimpi seolah-olah mereka ni boleh menguasai politik pula. Ini yang saya nampak tau. Saya dalam konteks mudah itu je lah. Kita dah lama duduk di tanah ni. Kan? Patut kita lah usahakan. Dia orang ni tengok adik-beradik dia orang duk gaduh je. Dia orang ni bukan boleh usahakan pun. Baik kita usahakan. Okey. Itu harapan yang dicucuk lah. Itu yang dia nak. Itu yang Malaysia. Okey. Satu hari saya jadi Perdana Menteri. Maksudnya apa? Satu hari bagilah saya sini. Saya akan jadi tuan tanah. Tapi tak mungkin berlaku Neo. Boleh tak boleh. Itu kita tak tahu. Dalam konteks perlembagaannya, dia tak kata tak boleh. Asalkan dapat sokongan majoriti lah. Sebab tu, bagi saya kena objektif. Ini adalah perbincangan supaya orang faham. Orang Melayu pun tak boleh terlalu selesa dan leka. Bahawa, jangan risau. You 60%. Kita majoriti. Apa kita nak takut? Yelah, you 60%, you majoriti lah. Kalau 60% bahagi dengan 6, kamu pecah. Jadi 10%. Yang 20% tu lebih daripada 10%. Betul? Sebab tu saya kata, fikirlah sendiri. Kan? You all nak apa sebenarnya? Bagi saya hanya nak bumi yang bertuah ini aman, damai, sejahtera dan kita masing-masing mainkan peranan masing-masing. Membantu tanpa prejudis. Kamu tidak perlu lihat saya sebagai orang Cina. Kamu tidak perlu melihat saya sebagai orang bukan Islam. Kamu lihatlah saya sebagai jiran kamu, sahabat baik kamu yang sama-sama nak bersama dengan kamu untuk membangunkan negara ini. Saya rasa itu lebih baik. Dan kita tak perlu ada wujud prasangka, kita tak perlu mewujudkan ketidakharmonian seperti mana yang ada satu pihak mungkin dia suka kerana agendanya adalah untuk mengambil alih. Saya tak ada agenda nak mengambil alih. Agenda saya adalah hidup bersama. Nak hidup bersama, mestilah hidup bersama dalam keadaan yang baik. Sebab tu saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan Melayu saya. Adik-beradik lah. Saya anggap kamu adik-beradik lah. Kalau kamu tak nak anggap saya adik-beradik, sekurang-kurangnya sahabat lah. Ya? Bahawa saya nak lihat kamu bersatu. Kerana kebersamaan dan kesatuan inilah akan beri kekuatan. Kalau negara kita, kaum majoriti tak kuat, mana mungkin negara kita kuat? Betul. Saya hanya ada 20%. Saya hanya mampu beri kekuatan 20% je. So, kalau you all tak kuat, saya tak mampu nak tolong negara ni. Kan? So, yang penting sekali sekarang, orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu kena faham apa yang lebih penting untuk kamu. Bagaimana nak membangunkan negara ni? Kan? Generasi muda ni, kita nak kerajaan yang bersih, ya. Tapi kita nak ada kerajaan selain daripada kerajaan yang bersih, berintegriti, kita juga nak satu kerajaan, sebuah kerajaan yang mempunyai kebijaksanaan. Yang boleh memimpin seperti mana yang dahulu, pemimpin-pemimpin dahulu, yang dah memikirkan dah. Bagaimana nak mencapai keseimbangan, nak memastikan bahawa kapal itu boleh bergerak secara orang kata smooth lah, lancar. Ya? Kita dah tahu dah sampai tahap mana akan ada cabaran apa. Kita dah mendahului. Ya, kita dah anticipate. Few steps ahead. Few steps ahead. Bukan dah tunggu sampai dah ada ais, bongkah ais kat depan tu baru nak fikir apa kita nak buat. Kita sepatut dah tahu dah. Ya? Agenda tu untuk kebaikan semua. So, bagi saya, sekarang saya dah dalam politik. Saya bukan lagi sebagai seorang penjawat awam. Saya nak menentukan masa depan negara kita.
Saya yang mempunyai tanggungjawab untuk memastikan orang faham apa yang perlu dibuat. Saya ada tanggungjawab untuk mengingatkan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya dalam Barisan Nasional bahawa kita ada tanggungjawab untuk rakyat dan negara. So, kita tak perlu nak terlalu fokus terhadap musuh kita ataupun siapa kawan, siapa lawan. Tak. Fokus kita dah apa yang Barisan Nasional nak buat untuk negara dan rakyat. Kita perlu berceritakan kepada rakyat apa agenda kita. Kita tak boleh hari-hari cerita pasal salah orang lain tak baik. Kalau kita ditakdirkan memerintah lah lepas PRU 16 ni, takkan hari-hari kita nak salahkan yang kerajaan yang terdahulu je. Itu macam Pakatan Harapan je ni. Ha? Dah jadi kerajaan pun menyalahkan kerajaan terdahulu. Rakyat boleh menilai. Ya. Sebab tu saya kata Barisan Nasional perlu lebih matang dan lebih baik. Kita belajar daripada pengalaman, kesalahan, kesilapan yang kita sendiri perlu perbaiki dan atasi. Sebab tu saya kata, saya tak terlalu nak fokus pada orang lain. Dalam konteks MCA sekalipun. Kalau lihat dalam selama 3 tahun inilah, daripada awal selepas kekalahan, saya dah cakap dah. Fokus MCA adalah untuk membina semula kekuatan dalaman kita. Daripada tahun 2023 saya bercakap. Dan kita tengok selama 3 tahun ini, 3 tahun lebih ini, usaha kita tidaklah kata sempurna. Tetapi kita lihat bahawa ni adalah tambahan kerusi, adalah tambahan sokongan, dan kita hargai sokongan, kepercayaan yang diberikan semula kepada MCA, khususnya di kalangan masyarakat Cina. Ya, di Johor. Tapi tak cukup kuat kot. Tak cukup, tapi dalam tempoh 3 tahun. Apalah you expect sangat 3 tahun ini. Tetapi yang saya boleh katakan, kita dah buat yang terbaik dalam tempoh 3 tahun. Tapi Johor okey lah. Johor menang 8 Johor menang 8 daripada DAP, 15 kan. DAP menang 6 je. So bagi saya, kita bukan nak sombong. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini adalah usaha berterusan itu. Rakyat boleh nampak. Rakyat boleh menilai. Apatah lagi generasi muda ni. Kerana mereka lebih memikirkan masa depan mereka sendiri. Lebih daripada kita. Kita dah lalui dah ni. Yang lebih tua daripada kita lagi lah. Dah menikmati segala dah kaut segala keuntungannya. Pencapaian yang ditinggalkan oleh hasil usaha pemimpin-pemimpin dulu. Ya. Yang sekarang ni, yang baru tengah dalam universiti, yang baru habis kerja, keluar tak tahu nak kerja apa, ada ijazah, keluar bawa Grab food, bawa e-hailing. Kesian lah. Sebab apa? Tak sesuai dengan tak apa sesuai. yang dia belajar. Dia pergi kerja pukul 8, balik pukul 4, sampai rumah pukul 6 pun. Kalaulah pendapatan dia 2008, baik dia pergi bawa Grab. Yelah. Kan? Logiknya lah. Bukan dia nak bawa Grab. Yelah. Tapi hakikatnya, bawa Grab lebih baik daripada dia kerja office. Kena maki. Pendapatannya tak ada kebebasan. Pendapatannya lagi kurang. Kita tak fikir ke kerajaan ni? Cuma ni saya nak cadangkan lah pada MCA. Walaupun saya UMNO, tadi pun you ada bagi cadangan yang baik kepada orang Melayu, iaitu bersatu padu. Saya mencelah sikit. MCA saya rasa perlu bagi reality check pada orang Cina. Sebab selama ini yang saya nampak, DAP telah memainkan peranan mereka sebagai penghasut, sebagai tukang cucuk, sebagai orang yang memberi harapan palsu sebenarnya. Kepada orang Cina, seolah-olah macam orang Cina ni boleh mengambil kuasa. Dan saya rasa tugas tu sangat penting ni. Kerana kita jaga orang Melayu. Melayu pun ada masalah agak ni. Saya boleh cakap. Masalah yang kita ada dalam penyatuan ni apa? Masing-masing nak jadi Perdana Menteri. Masing-masing nak jadi kursi lebih banyak dekat Melaka ni. Saya dengar macam-macam dah. Dah minta-minta sampai separuh kursi walaupun kita dah menang 21 kursi. Dan saya nampak memang ada tukang cucuk dari dalam dan dari luar. Cuma masalah itu orang Melayu kena lihat pada diri sendiri. Kenapa? Apa yang macam ni orang cakap? Apa yang kita nak? Kita nak kuasa. Kita nak gelombang biru. Kita nak menang. Kita nak kalahkan PH. Kita tak nak dah DAP ni. Kita dah cuba dah. Amdap ni orang dah kata kan. Kamu kena terima hakikat amdap itu memang real. Memang ada hubungan kerjasama pun. Terpaksa ke, tak kena paksa ke, memang ada. Tapi sekarang ni insya-Allah. Sebab bila hari ni saya baca apa Saifuddin Nasution nak duduk borak dekat gerai Makcik Leha. Dia nak cucuk lah tu. Dia nak PH dengan BN pula bergabung dekat negeri Melaka. Saya tak tahulah apa yang Neo tahu. Neo mungkin ialah
you apa dekat pemuda MCA you ketua penerangan pemuda ataupun ketua penerangan pemuda. Jadi mungkin you ada more exposure regarding what are they trying to do. Kita sebagai orang Melayu ni, sebagai ahli UMNO ni, kita kan cuak ni sebenarnya. Cuak kenapa? Cuak tak nak kita ni bersama dengan PH balik. Sebab itu kita gunakan platform ini untuk bagi tahu kita dah tak nak lah dengan PH. Sudah tentu MCA pun tak nak lah dengan PH sebab ada DAP. Ada DAP-nya macam mana nak bincang kuasa, bincang kerusi dengan orang macam diorang. Diorang nak bolot semua. Kan? Jadi tak ngam dekat situ. Jadi saya nak tanyalah dekat Neo, sejauh mana kebenaran tentang ataupun ia hanyalah satu gimmick yang dilakukan oleh Saifuddin Nasution. I don't know whether you can speak on behalf of him, tetapi you mungkin boleh bagi firasat lah pada pandangan you. Ada ke ura-ura kita nak kembali dengan PH ni? Saya tak boleh nak bercakap bagi pihak dia lah. Tapi yang saya pasti, apa yang diperkatakan tu pastinya ada motif di sebalik kata-kata dia lah. Kan? So kita perlu lebih bijak melihat, membaca taktikal lawan. Kita pun tidak perlu terlalu nak memberi fokus kepada perkara yang tak penting. Apa kalau Azrul sebut tadi PRN Melaka, apa yang penting untuk PRN Melaka ni kalau bukan negeri dan rakyat Melaka tu sendiri? So Barisan Nasional perlu lebih fokus lah agenda apa yang dia nak bawa untuk rakyat dan negeri. Tak guna kamu di atas ni hanya bercerita pasal kuasa. Rakyat tak melihat itu. Rakyat hanya melihat siapa yang boleh mewakili mereka. Siapa yang rakyat yakin, itulah yang mereka akan pilih. Ya. So bagi saya, Barisan Nasional, you kalau nak mendapat semula sokongan rakyat, tidak lain tidak bukan, tak ada cara lain dah. You buatlah apa yang baik untuk rakyat dan negeri. Fokus. Apa yang berlaku di Johor adalah satu, orang kata, contoh yang terbaik. Apabila kita bergerak solo, walaupun kita bergerak solo, kita tak sombong, kita tak angkuh, dan kita fokus agenda pembangunan. Dan apabila kita fokus, kita ada pencapaian, jangan kata orang Melayu, orang Cina, orang India pun sokong Barisan Nasional. Dan hakikatnya kita menang besar. Kembali ke Negeri Sembilan, kita tahu kita tak ada kekuatan. Maka kita ambil pendekatan apa? Kerjasama strategik dengan PN. Di situ kita lihat apabila pemimpin-pemimpin Melayu bersatu, rakyat berasa yakin. Rakyat bagi sokongan. Sekali lagi sokongan penuh. Melebihi 2/3. Saya rasa kerusi Melayu kalau kiranya semua dia menang lah. Betul tak? PN-PN ni. UMNO menang semua. So, itu adalah apa? Amanah dan harapan. Suara rakyat. Sekarang, kamu nak pilih sekali lagi PRN Melaka. Saya rasa you tak perlu saintis pun. Kalau you bergelar, you rasa diri you pemimpin, you fikirlah sendiri. Apa yang baik, apa yang rakyat nak. Kalau kamu go against kehendak rakyat, arus rakyat, you dah tahu dah keputusannya. Tak payah tengok dah. Bagi saya, MCA, kita dah cakap dari awal-awal lagi. Kita tidak akan bersama DAP dan kita akan lawan DAP. Kita dah cakap dah. Kalau UMNO nak pilih bersama dengan DAP, daripada awal lagi kita dah cakap. Sebab tu 2023 kita tak nak masuk pun bertanding 6 pilihan raya negeri tu. Kan? Tetapi kita sokonglah calon-calon Barisan Nasional. Masa itu UMNO je lah. Dengan mungkin ada MIC. Tapi MCA pegang teguh pada prinsip. Kita tidak mahu menjadi sebahagian daripada kerjasama dengan DAP. Kita nak berikan semak dan imbang. Kita tak nak DAP ni menjadi sombong, angkuh, kuat. Macam mana saudara Azrul kata. Dia kalau boleh dia nak bolot semua. Jangan kata kursi Cina. Kursi Melayu pun dia nak ambil. Dia letak orang Melayu kat situ. Dia letak orang Melayu lah. Kononnya multiracial. Kononnya lah. Kursi India pun dia nak ambil. Dia letaklah India. Kan? Kursi Sabah dia ambil. Dia letak orang Sabah lah. Sarawak pun sama. Konon multiracial tapi dekat WhatsApp group cakap bahasa Cina. Sampai orang kena translate. So, itulah multiracial DAP punya style. DAP punya style. Tapi saya tak nak komen lah pasal DAP ni semua orang dah tahu dah. Sedia maklum dah.
Yang saya nak cakap ni is bagaimana kita nak kembalikan keharmonian, kesejahteraan sebelum kita nak bercerita pasal kemajuan ini. Selagi kita tak bersatu, takkan kita akan dapat mencapai kemajuan. So kerajaan kita ni, Barisan Nasional khususnya, ada tanggungjawab. Jangan kita terlalu fikirkan kuasa. Kuasa ini hanya amanah yang dipinjamkan. Selain daripada Tuhan adalah rakyat. Kan? So setiap 5 tahun kita akan ada pilihan raya. So jangan sombong. Kalau kau menang pilihan raya kali ni pun, kalau kau tak perform 5 tahun akan datang, kuyup juga orang Kedah kata. Betul, kuyup. Kan? Kuyup. So bagi saya, apa yang lebih penting? Kalau kita fokus untuk kebaikan negara, untuk kebaikan rakyat, saya rasa itulah resepi kejayaan Barisan Nasional yang boleh bertahan sehingga 60 tahun. Apabila pemimpin-pemimpin terdahulu kita, dia tak fikir kuasa. Dia fikir apa yang dia nak buat. Program pembangunan apa yang dia nak bawa. Untuk rakyat. Dia tengok masa depan kan. Dia tengok masa depan. Dia fikir 20 tahun, 30 tahun. Kita fikir 5 tahun je. Nanti, okay, 2-3 tahun awal ni kita kutip dulu. Kutip and then nak dekat-dekat pilihan raya kita tabur. Mana negara tak lingkup? Kita hanya fikir 5 tahun nak menang pilihan raya akan datang. Kita tak fikirkan negara. Contoh di Negeri Sembilan baru-baru ni. Baik, sehari sebelum tu dia luluskan 180,000. 180 juta Seorang dun. seorang dun. Berapa juta situ? Untuk dia saja. 3.5 juta dia. Dia guna. Oh, dia cakap lah kiranya. Dia kata negeri dia ada GDP dia lah berapa 1.2 bilion. Then we check actually it's not 1.2 bilion. Hasilnya bohong. Apabila dah hilang kuasa baru orang nampak. Kan? So kita nak macam tu ke? Saya rasa we are better than that lah. So bagi saya, fokuslah apa yang baik untuk rakyat dan negara. Walaupun ditakdirkan kita hilang kuasa sekalipun, rakyat boleh menilai apa benda perkara baik yang kita bawakan. Kan? Contoh sekarang, rakyat boleh menilai. 2018 sebelum kita jatuh, macam-macam lah kehebatan yang kita nampak sebelum tu. Walaupun seburuk-buruk Barisan Nasional, tetapi rakyat mengenang kebaikan yang kita berikan dahulu, hidup mereka baik walaupun ada krisis ekonomi. Orang cerita pasal sekarang, kerajaan terpaksa tanggung inilah, kurangkan subsidi lah. Seolah-olah dunia ni tak pernah ada krisis sebelum ni. Seolah-olah ni krisis yang berlaku di Iran ni kali pertama dalam sejarah. Tidak. Dunia tak pernah aman daripada konflik. Sentiasa ada. Sejarah memaklumkan kita. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, pelbagai perang. Sebelum itu pun kita sentiasa ada konflik. Tetapi sebelum ini rakyat tak pernah rasa susahnya. Kerana kerajaan membuat sesuatu. Dia cover tekanan itu. Sehingga dia absorb tekanan itu sampai rakyat rasa okey je. Hidup okey, baik je. Kan? Krisis kewangan pada tahun 98, 97. 2008. Rakyat okey je. 2008. Subprime crisis. Okey je. Negara lain dah runtuh dah. Minyak ekonominya. Tak adalah sampai RM6.72 diesel. Tak pernah pula kita potong sampai 200 liter saja. Sebelum ini rakyat bebas. Isilah berapa banyak sekalipun. Sebab apa? Nak kontrol harga. Harga makanan. Rantaian ekonomi tu. Hari ni mereka cakap macam-macam lah. Kan? Akhirnya, yang turun bukan harga minyak. Yang turunnya kuantiti minyak. Kuantiti minyak tu yang turun. Sekarang 200 liter je yang ada harga subsidi. Yang selepas tu, pandai-pandailah kamu. Ini yang saya rasa setiap orang kalau boleh fikirlah secara cermat dan logiknya, saya rasa keputusannya dah tahu dah. Kita dah tahu apa yang perlu kita buat untuk masa depan yang lebih. Tetapi adakah Barisan Nasional kita sekarang ni akan menjadi lebih baik? Kan? Itu hanya masa yang boleh buktikan. Tetapi pesanan saya adalah jadilah Barisan Nasional yang lebih baik. Belajarlah daripada kesalahan, kekurangan. Saya tak salahkan yang lepas. Tetapi kekurangan, pengalaman yang lepas, kita perbaikilah. Tak ada manusia yang sempurna. Ya, tetapi kita nak cuba yang terbaik.
perjuangan ini bukan perjuangan kita saja. Ya, kita untuk rakyat dan negara. Semua orang boleh cakap untuk rakyat dan negara. Tetapi tindakan itu akan dinilai. So, adakah kita bersedia? Apabila diberi kepercayaan sekali lagi, adakah kita akan melakukan dengan lebih baik? Saya rasa itu yang perlu kita menjawab dengan tindakan, bukan hanya dengan omong-omong kosong, dan rakyat akan menilai. Kalau ditanya saya nak Barisan Nasional bukan sahaja kembali berkuasa, tetapi Barisan Nasional patut menjadi satu force untuk mencipta sejarah baru dalam era baru, supaya apa kebaikan yang kita buat dari sekarang, mulai sekarang, akan dicatat dan diingat oleh anak cucu kita di masa hadapan. Betul, sangat setuju. Cuma saya nak tambah sikit. Dalam hal ini, kita bergerak dengan penyatuan. Ya, kita ada BN dengan PN. Dan saya rasa MCA selesa dalam hal ini kerana ia membuahkan hasil yang baik. Kita lihat walaupun di Johor tidak ada formality daripada segi sokongan daripada PAS itu sendiri, tetapi di Negeri Sembilan ia membuahkan hasil. Dan mungkin saya boleh ingatkan kepada penonton dengan keberadaan PN dalam satu kerajaan yang kita lihat dekat Negeri Sembilan boleh menjadi semak dan imbang. Sebab mereka ada bagi tahu yang pernah agak saya baca, saya tak tahulah ini naratif baru daripada DAP ke apa ke. Dia kata orang Melayu ni bersatu sebab nak sakau. Saya tak setujulah kat situ sebab masing-masing adalah pasukan yang berbeza. Dan apabila mereka pasukan yang berbeza, mereka mula menjadi semak dan imbang antara satu sama lain. Contohnya orang UMNO kalau terfikir nak gunakan perkara yang dahulu, perangai yang dahulu. Bila senang nak ambil, senang nak collect, senang nak sakau ke apa-apalah yang korang nak cakap. Tetapi kali ini ada keberadaan pasukan yang lain melihat sebagai exco ke, sebagai menteri besar ke, kalau kat negeri lain ke, untuk melihat sama ada kita ni jaga tak tata kelola dan ada tak kita ini buat benda yang penyelewengan yang kita memang dah tak nak dah. Kita dah tak nak dah melalui episod di mana orang cop kita sebagai parti yang tak bersih. Sebab hujung-hujungnya kita tahu ini adalah amanah macam you mention. Amanah yang kita pegang ini yang telah dikurniakan oleh Allah dan juga yang diberikan kepercayaan oleh rakyat kerana rakyat yang memilih. Lepas tu saya lihat inilah sebabnya elok kalau kita teruskan gelombang biru dekat negeri-negeri lain dan juga PRU16. Cakap pasal PRU16, saya ada soalan cepu emas untuk sahabat saya ni. Walaupun kemenangan yang telah ditangguhkan pada 2022, saya nak tanya, adakah Neo akan bersedia untuk mengambil amanah ataupun menggalas amanah untuk menjadi calon pada PRU akan datang? Adakah ini sesuatu yang you set in your plan ke macam mana? Sebab ramai yang melihat Neo sebagai pemimpin masa depan. Malah boleh menyamakan kamu dengan pemimpin MCA sebelum ini yang hebat-hebat. Jadi kita tidak mahu kamu ketinggalan sebenarnya. Tapi mungkin Neo boleh cerita sikit tentang aspirasi dalam PRU ke-16 nanti sebelum kita tamatkan podcast kita malam ini. Saya tak ada apa-apa rancangan. Seperti mana yang saya janji kepada Presiden saya, apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Saya akan buat sebaik mungkin. Pada PRU yang lepas, saya tidak mampu menyumbang apa-apa yang orang kata signifikan kepada parti. Tapi selama 3 tahun lebih ini selepas PRU yang lepas, saya rasa saya dah cuba yang sebaik mungkin. Saya dah buat beberapa siri PRK, PRN dari Sabah hinggalah ke Johor, ke Negeri Sembilan. Saya rasa saya dah buat yang terbaik untuk parti. Bukan saja untuk MCA, parti MCA, tetapi untuk Barisan Nasional. Kerana saya juga diberi amanah sebagai pengarah komunikasi Pemuda Barisan Nasional. So, bagi saya itu satu amanah. Dan saya tak melihat sangat pada diri saya sendiri. Saya serah pada kepimpinan. Walaupun hasratnya pastinya ada. Kalau ditanya pada saya, bersediakah saya sentiasa bersedia selepas saya kalah. Saya bertanding dan saya kalah, saya dah bersedia daripada situ. Saya dah ada pengalaman kalah. Saya dah ada pengalaman dan telah buat orang kata satu orang kata Penambahbaikan
dan orang kata forensik punya diri sendiri. diri, bukan saja diri lah, kita lihat betapa pentingnya dalam PRU ni. Dia bukan pasal diri sendiri dah, ya. Apatah lagi saya ni bukanlah satu figura yang besar, nama besar. So apabila kita orang baru ni, kita lihat parti tu yang menjadi tunjang. So saya melihat parti lebih besar pada individu. Sebab tu saya ada tanggungjawab selama 3 tahun lebih ini adalah untuk membina semula kekuatan parti, baik MCA maupun Barisan Nasional, supaya orang yakin dengan perjuangan kita. Dengan itu barulah orang akan yakin dengan kita, kan? Kalau dahulunya PRU yang lepas, satu undi untuk BN, satu undi untuk rasuah, macam mana saya nak defend, kan? Sebab dia dah tanam sentimen ataupun naratif seolah-olah BN ni parti yang jahat. Cakaplah berbuih sampai penuh buih mulut pun, orang tak nak undi saya sebab dia tak yakin dengan parti saya. So sama juga dengan China. China kata MCA tak ada keberanian untuk bersuara, tak ada pembaharuan. So orang Cina kata bukan you tak baik dulu, kan? Tapi kita tak boleh, kita kena bagi kat PH, kita kena bagi kat DAP kerana DAP lebih vokal. So kita ambil maklum, dan saya ambil maklum, dan saya rasa itu adalah pembaharuan yang perlu kita buat. Walaupun mungkin ada yang benar, ada yang tidak benar. Contohnya, you nak kata MCA tak ada pembaharuan, saya rasa banyak dah semakin ramai anak-anak muda diberi peluang untuk bertanding pada PRU yang lepas. Cuma mereka tidak mendapat orang kata perhatian, dan mungkin mereka baru. Tetapi kalau lihat sekarang, mereka jauh lebih matang, mereka jauh lebih vokal. Malah mereka vokal ni bukan saja untuk komuniti Cina saja, mereka vokal mewakili masyarakat keseluruhan, isu-isu negara, MyKios sekalipun, kan, GST, e-invoice, kita sentiasa bersuara untuk rakyat, dan dia bukan untuk kepentingan orang Cina sahaja. So ini penting. MCA walaupun kita parti berasaskan kaum, seperti mana yang kita tubuhkan pada awal sebelum kita merdeka, kita teruskanlah perjuangan ini. Tetapi pada masa yang sama, dalam konteks nasional, kita perlu menjadi sebahagian daripada parti yang menyokong agenda nasional, yang menyumbang ke arah agenda nasional yang lebih baik kepada semua. So, kita kena ubah konsep dan pendekatan. Maka kita bersuara ni bukan untuk kepentingan orang Cina saja. Kalau melibatkan kepentingan orang Cina, kita kena ke hadapan lah. Tetapi bukan saja kepentingan Cina saja. Kita jangan fikir jadi macam parti contoh DAP. Dia hanya berani bersuara untuk memberi optik kepada penyokong dia. Tetapi apabila melibatkan kepentingan orang lain, dia senyap. Tapi dia kata dia multiracial, kan? Tapi kalau ada isu lain, dia senyap, kan? Sebab dia tahu yang menyokong mereka 95% satu kaum saja, kan? So kita tak nak hipokrit. MCA, Barisan Nasional tak boleh hipokrit, kan? Dan saya sentiasa mengingatkan kepada kawan-kawan saya di UMNO dan MIC, berjuanglah untuk kepentingan rakyat ataupun bangsa kamu, kan? Itu adalah asas penubuhan parti kita masing-masing. Betul lah. Tetapi dalam konteks Barisan Nasional, kita kena lihat kepada agenda nasional. Yes. Mana yang lebih baik untuk negara. Negara ni bukan untuk satu kaum saja. Negara ni takkan maju kalau satu kaum saja. Walaupun Melayu saja, yakinlah saya, kalau untuk ada negara ni, kalau ada untuk orang Melayu saja pun tak lengkap negara kita. Maka masing-masing ada peranan. Kita menyokong usaha yang baik untuk kepentingan semua. Itu yang perlu kita ubah pendekatan kita Barisan Nasional. Jangan lagi kita belajar, jangan lagi kita seperti dulu. Setiap kali masuk AGM je, mulalah, kan? Apabila kita kuat dululah, kan? Kalau PAU saja, mulalah menyakiti hati orang Cina, menyakiti orang India. Adakah kalau AGM MCA je kita nak mencabar orang Melayu? Ini tak membina lah, itu tembak kaki sendiri, kan? So kita kena belajar. Apa yang kita mungkin kesilapan dahulunya, kita terlalu selesa, kan? Oh, kita cakap
Cina balik Cina, India balik. Pernah berlaku. MCA, Kan? MCA Parti Dewan Hidup. Jangan kita sombong. Kita patutnya menjadi lebih baik sekarang. Betul. So, saya mengingatkan kepada kawan-kawan saya di UMNO, kawan-kawan Melayu. Saya tak ada masalah. You nak memperjuangkan hak orang Melayu seperti mana yang tercatat dalam perlembagaan itu adalah hak kamu. Ya, betul. Kan? Dan saya akan pertahankan hak saya, orang saya juga. Hak saya sebagai rakyat Malaysia, hak komuniti saya untuk mendapatkan pendidikan, peluang ekonomi yang adil dan saksama. Ini saya akan pertahankan. Tetapi saya tak akan mencabar hak orang lain. Ya. Dan kalau boleh saya nak jadi seorang pejuang bukan saja untuk orang saya, untuk semua. Ya, sama. Saya tolong siapa saja. Tak kisahlah kamu India ke, Kadazan ke, Bajau ke, tak kisah. Kalau saya mampu tolong, saya tolong. Kalau saya tak mampu, minta maaf lah. Kan? Tapi saya rasa kita dah masuk 70 tahun, tak adalah kata tua sangat negara kita, tapi kita dah patut masuk fasa baru dah. Fasa pembentukan negara bangsa. Kebersamaan perpaduan rakyat itu dah perlu lebih dalam konteks yang lebih meluas lagi lah. Kan? Tetapi sebelum itu, itulah pesanan saya. Orang Melayu tu janganlah berpecah. Ya, Kan? Itu penting. Kan? Macam mana saya ni nak bersama dengan kamu, kalau kamu berpecah, saya nak ikut mana ni? A, B, C, D. Kan? Saya ikut A, B, C, D, tak suka saya. Saya ikut B, A, C, D, tak suka saya. Maka, saya sebagai orang yang ikhlas, saya kata, orang Melayu bersatulah. Bersatu. Kerana kebersamaan ini, dia tidak akan bawa sebarang kemudaratan kepada sesiapa pun. Malah kepada negara. Tak akan. Dia hanya akan buat kebaikan. Maka dengan adanya kebersamaan, kesatuan ini, yakinlah orang Cina, orang India akan juga turut bersama-sama. Kerana dia lihat orang Melayu dah bersama, sama-sama nak memikirkan kebaikan negara. Buat apa kita nak gaduh? Buat apa kita nak gaduh dengan orang Melayu? Buat apa kita nak gaduh dengan orang India? Yes, exactly. Yeah. Kita nak cari makan. Yeah. Anak saya kecil, cucu saya kecil. Saya nak masa depan mereka terjamin. Siapa yang boleh jaga? Kita semualah. Kan? Cucu you, orang Melayu, you pun sama dapat menikmati kemajuan. Cucu saya Cina pun dapat, cucu dia pun India dapat, Sabah Sarawak pun dapat. Ini yang penting bagi saya. Kembali kepada era Barisan Nasional dahulu. InsyaAllah. Kan? Saya harap sangat-sangat. Kita tak berapa lama lagi kita akan meraihkan kongsi raya. Kongsi raya. Biarlah, saya ingat lagi masa saya kecil dulu, kongsi raya ni cukup manis pengalaman saya. Orang Cina, orang Melayu, sama-sama meraihkan. Saya harap kalau ada peluang lagi, saya nak lihat kongsi raya itu kembali kepada zaman yang saya kecil-kecil dulu. Betul. Yang kita rasa begitu meriah. Dan kita jemput orang India datang. Ya. Kebersamaan itu saya terus terang lah saya cakap. Saya rindu. Kau buat aku rindu dengan kawan-kawan aku dekat Melaka, dekat Peping dulu. Memang kita orang sama-sama dulu ni. Kepada penonton di luar sana pun, tak kira lah kamu Melayu ke, India ke, Cina ke. Tapi ingatlah, cari balik kawan-kawan kamu yang kaum lain tu. Yalah. Tanya khabar lah. Kan? Acong sudah lama tak ada jumpa, ada baik kah? Kan? Betul. Ali, okey kah? Betul. Mutu, okey kah? Tolonglah. Kembalikan ukhuwah itu. Ukhuwah tu bukan untuk Melayu saja tau. Ukhuwah ni, kita sama. Bangsa Malaysia ni. Untuk rakyat Malaysia. Saya terus terang, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kalau kita nak maju, kita harus bersama. Ya, betul. Saya setuju. Dan kita dah bersetukan masa. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Neo Chu Siong yang bersama dengan kita pada malam ini, pada sesi episod yang kedua. Jangan sampai kena cekuk. Dan of course, kita dah dengar daripada Neo sendiri, seorang Tionghoa, berbangsa Tionghoa, nakkan orang Melayu bersatu padu. Yang tak nak bersatu padu ni, sudah tentu daripada mereka lah di sebelah sana, nak kita berpecah belah, tak nak kita bersama, kuat, membina negara bersama-sama. Dan ingat pesan pada Neo, sahabat saya ni, orang Melayu, bersatulah. Janganlah kamu duk fikir pasal benda yang remeh-temeh ni. Kamu nak jadi Perdana Menteri, berapa kursi nak bertanding. Kamu tengoklah kekuatan mana yang kamu ada, di situlah kamu bertanding. Mudah begitu sahaja. Dan akhirnya kita akan kecapi juga
kemanisan untuk membina negara ni, sebuah negara bangsa dan juga negara yang sejahtera. Ya, berbilang kaum, bukan macam yang sebelah sana tu. Asyik-asyik nak memecah belahkan kita. Dekat Johor nak pecahkan bangsa Johor, dekat Negeri Sembilan nak pecahkan bangsa Negeri Sembilan. Orang Melayu kamu nak pecahkan dengan banyak parti. Dia sokong pembinaan bersatu, pembinaan amanah. Ini parti-parti yang nak memecah belahkan kita ni. Ingat analogi bidang tanah tu. Ingat analogi yang dia bagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih. Sebelum tu saya mungkin boleh kongsikan satu data yang mungkin saya boleh lihat lah ni. Ini electorate pada tahun 2022 dekat Taiping ni, saya rasa boleh menang. Kalau ada 15% orang Cina bersama dengan Neo, insya-Allah Neo boleh menang. Orang Melayu insya-Allah 40% ni dah solid boleh bagi dekat Neo. Orang India mungkin kita boleh dapat lebih daripada separuh, dan saya nampak memang saya doakanlah. Memang saya bukannya bila cakap pasal penyatuan ni, ujung dia orang Malaysia ni kena bersatu padu. Supaya kita ni boleh hidup aman damai macam dulu. Jadi terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita bertemu lagi dalam episod kita yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.